Ibu, tolonglah keluar dari sini. Anak lelaki saya, Khairul, telah meragut lengan saya dengan kasar. Dia mencampakkan saya seperti barang buangan ke bawah tangga yang basah ditimpa hujan lebat. Saya yang hanya memakai sehelai kardigan nipis di atas pakaian pesakit, dibiarkan terlantar di atas tanah sejuk yang dipenuhi air lopak seperti seonggok sampah. Selipar saya tenggelam di dalam air berlumpur dan rambut saya kusut masai menutup mata. Menantu saya, Sarah, yang sedang memegang payung berjenama, memberi isyarat kepada pengawal keselamatan untuk mengemas kawasan tersebut. Izinkan saya melihat wajah ayah sekali sahaja. Rayuan saya ditenggelami bunyi hujan lebat dan anak saya berkata dengan dingin, "Ibu, tolonglah terima kenyataan. Ayah sudah tiada harapan lagi." Namun pada saat itu, jari saya menyentuh seutas kunci kecil di dalam poket kardigan. Kunci yang diserahkan oleh suami saya sejurus sebelum kemalangannya dengan pesanan terakhir untuk menjaganya tidak kira apa yang berlaku. Mereka tidak tahu bahawa di hospital yang dibina bersama suami saya ini, pada saat saya diusir, benih kejatuhan mereka yang sangat dahsyat sudah mula bertunas. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah pembalasan dendam yang mengejutkan daripada seorang ibu yang diusir dengan hanya sehelai pakaian pesakit terhadap anak dan menantunya. Mari kita mulakan kisah ini. Sebelum itu, sila langgan saluran ini dan berikan tanda suka. Ibu, tolonglah keluar dari sini. Waktu itu pukul 7 malam ketika hujan monsun turun dengan lebat di hadapan pintu masuk utama, Pusat Perubatan Pakar Damansara di Kuala Lumpur. Aminah berdiri di luar pintu pagar dengan hanya memakai sehelai kardigan nipis di atas pakaian pesakitnya. Air hujan mengalir dari rambutnya, membasahi matanya dan seliparnya sudah lencun sepenuhnya, mengeluarkan bunyi basah setiap kali dia melangkah. Anaknya, Khairul, menarik bahunya dari belakang dengan kasar dan menolaknya ke bawah tangga hospital. Semua orang sedang melihat kita. Ini melibatkan maruah hospital ayah. Apa yang ibu lakukan? Suara Khairul dipenuhi dengan kemarahan dan kegusaran. Anak lelaki yang dahulunya sangat penyayang kini menjadi begitu dingin seperti orang asing. Menantunya Sarah memandang ibu mentuanya dengan pandangan dingin dari bawah payung berjenamanya lalu melambai kepada pengawal keselamatan. Tolong bersihkan kawasan ini. Keluarga pesakit lain merasa terganggu. Nada suara Sarah kedengaran sopan, tetapi pandangannya sedingin ais, seolah-olah menganggap Aminah seperti sampah yang perlu dibuang. Di sebalik dinding kaca lobi hospital, kelihatan keluarga pesakit yang sedang duduk di ruang menunggu berbisik-bisik sesama sendiri. Ada yang mengeluarkan telefon pintar untuk merakam video, manakala yang lain menggelengkan kepala dengan rasa kesal. Apa yang berlaku kepada keluarga itu? Mengapa mereka menghalau orang yang memakai baju pesakit? Hospital sekarang pun macam-macam hal. Aminah melihat bayangnya sendiri pada pintu kaca gelongsor automatik. Rambut putihnya yang kusut masai, matanya yang bengkak dan pakaian pesakit yang basah lencun melekat pada tubuhnya membuatkan dia kelihatan seperti pesakit yang melarikan diri dari hospital sakit jiwa. Sepanjang 68 tahun hidupnya, ini adalah kali pertama dia merasa begitu hina. Khairul menarik lengan ibunya dengan lebih kuat lagi dan mengheretnya ke arah kawasan tempat letak kereta. "Ibu, mengapa ibu begitu degil? Ayah sudah pun dalam keadaan mati otak, apa lagi yang boleh kita lakukan?" "Khairul, sekali sahaja, izinkan ibu melihat wajah ayahmu untuk kali terakhir. Tolonglah." Rayuan Aminah lenyap ditelan bunyi bising hujan. Sarah memberikan beberapa arahan kepada jururawat di belakangnya dan jururawat itu mengangguk sebelum bergegas masuk semula ke dalam hospital. "Ibu mentua, doktor sendiri sudah berkata bahawa masanya sudah tamat. Ada peraturan di unit rawatan rapi yang perlu dipatuhi." Kata-kata Sarah itu adalah penipuan semata-mata. Aminah tahu perkara sebenar bahawa ahli keluarga dibenarkan masuk pada bila-bila masa sahaja. Namun, anak dan menantunya tidak lagi menganggapnya sebagai sebahagian daripada keluarga. Aminah mendongak memandang tingkap unit rawatan rapi di mana suaminya terlantar, bergelut untuk melepaskan diri. "Abang, ini saya, Aminah. Adakah abang mendengar suara saya? Tunggu sebentar lagi, saya akan datang menemui abang sekarang." Namun, tenaga anaknya terlalu kuat untuk dilawan. Khairul hampir mengheret ibunya dengan kasar. "Ibu, tolonglah, semua orang sedang memerhatikan kita. Adakah ibu mahu memalukan keluarga kita lagi?" Dua orang pengawal keselamatan mendekati dan memegang kedua-dua lengan Aminah. "Puan, tolong jangan buat begini. Sila pulang dengan tenang."
Walaupun tindakan mereka sopan, tetapi pegangan mereka sangat tegas. Tugas mereka adalah untuk memastikan Aminah keluar dari kawasan hospital. Semasa menuruni jalan berbukit di hospital sambil ditimpa hujan lebat, hati Aminah hancur luluh apabila menyedari dia tidak dapat mengucapkan selamat tinggal yang terakhir kepada suaminya yang telah hidup bersamanya sepanjang hayat. Mereka telah bersama selama 48 tahun. Bermula dari sehelai sepinggang ketika muda, mereka membina hospital ini bersama-sama, membesarkan anak dan menua bersama. Lelaki itu kini terlantar mati otak dan Aminah hanya mahu memegang tangannya yang sejuk sekali lagi. Dia mahu membisikkan kata-kata kasih dan ucapan terima kasih untuk kali terakhir. Ibu, pulanglah ke rumah sekarang. Baliklah ke kampung untuk berehat sebentar, kata Khairul sambil membuka pintu kereta. Apa? Ke kampung? Mengapa saya perlu ke sana? Ini adalah rumah saya. Ibu, kami mempunyai perancangan sendiri. Sementara kami menguruskan hal ayah, tolonglah beralih ke tepi sebentar. Sara mencelah, Ibu mentua, kami akan uruskan semuanya. Hal hospital dan persiapan pengebumian, semuanya berada dalam tangan kami. Ibu mentua hanya perlu berehat sahaja. Aminah memandang mereka berdua dengan riak wajah tidak percaya. Suaminya masih bernafas, tetapi mereka sudah pun merancang persiapan pengebumian. Malah, mereka mengetepikan dirinya yang merupakan isteri sah. Adakah kamu berdua ini benar-benar darah daging kami? Bagaimana kamu boleh tergamak melakukan ini? Wajah Khairul kelihatan berkerut seketika, tetapi segera bertukar menjadi dingin semula. Ibu, terima kenyataan. Ayah sudah tiada harapan lagi. Ibu tahu tidak betapa banyak perkara yang perlu kami uruskan sekarang? Aminah berdiri di sudut tempat letak kereta, memandang ke arah hospital dengan keadaan basah kuyup seperti kucing jalanan yang kelaparan. Pakaiannya melekat pada tubuh, memperlihatkan susuk badannya yang kurus, dengan rambut putihnya melekat di wajah. Pada saat itu, salah seorang kaki tangan hospital yang lalu di situ menyedari kehadiran Aminah. Bukankah ini isteri kepada Dr. Mansur? Mengapa puan berdiri di sini dalam keadaan hujan lebat begini? Sebelum Aminah sempat menjawab, Sara segera mencelah. Ibu kami sedang mengalami sedikit kekeliruan fikiran. Kami dalam proses membawanya pulang sekarang. Kaki tangan tersebut memandang mereka dengan pandangan curiga, namun segera beredar dari situ. Walaupun dia merasakan ada sesuatu yang tidak kena, dia tidak mahu masuk campur. Aminah ditinggalkan sendirian di tengah-tengah hujan lebat. Khairul dan Sara sudah pun melangkah masuk semula ke dalam bangunan hospital. Bagi mereka, Aminah bukan lagi seorang yang diperlukan. Namun, Aminah tahu bahawa ini bukan sekadar pergaduhan keluarga biasa. Bermula daripada kemalangan suaminya sehinggalah kepada keadaan sekarang, terdapat satu konspirasi besar yang sedang disembunyikan. Aminah meraba poket kardigannya yang basah dengan tangan yang menggigil. Di dalamnya terdapat barang terakhir yang diberikan oleh suaminya sebelum kemalangan, seutas kunci kecil. Dia tidak tahu kunci itu untuk membuka apa, tetapi suaminya berpesan agar menjaga kunci itu dengan nyawa sendiri. Air mengalir membasahi wajahnya, namun dia tidak dapat membezakan sama ada itu air hujan atau air mata. Aminah memalingkan badannya dari hospital dan mula melangkah pergi perlahan-lahan. Hari ini saya diusir, tetapi saya pasti akan kembali. Saya akan mendedahkan kebenaran tentang apa yang berlaku kepada suami saya dan menunjukkan kepada dunia siapa pemilik sebenar tempat ini. Hospital yang kelihatan megah dari luar ini sebenarnya sudah repot sepenuhnya di dalam. Keesokan harinya pada pukul 5 pagi, Aminah kembali semula ke hospital tanpa tidur sedikit pun malam itu. Dia menggantikan pakaian pesakit yang basah dengan sepasang sut hitam, namun wajahnya kelihatan bengkak akibat menangis sepanjang malam. Lobi hospital masih lagi sunyi sepi pada waktu awal pagi itu. Beberapa orang jururawat yang baru selesai shift malam sedang berkumpul sambil minum kopi. Perbualan mereka sayup-sayup kedengaran di telinga Aminah. Kamu ada nampak tidak kejadian semalam di mana isteri Dr. Mansur diusir keluar? Rupa-rupanya berita itu benar. Sangat kejam kan? Walau apa pun terjadi, dia tetap isteri Dr. Mansur. Salah seorang jururawat memandang sekeliling sambil memperlahankan suaranya. Tetapi saya dengar kemalangan Dr. Mansur pun agak mencurigakan. Ia berlaku di kawasan titik buta kamera litar tertutup. Ya, betul itu. Pada malam kejadian itu, lampu jalan di hadapan hospital juga terpadam tiba-tiba. Ia sangat mustahil untuk berlaku di hadapan hospital utama begini. Kalau ada orang dengar macam mana?
Kamu tahu kan keadaan sekarang sangat sensitif. Apabila Aminah mendekati mereka, jururawat-jururawat itu terkejut lalu segera bersurai dengan wajah yang cemas seolah-olah rahsia mereka telah terbongkar. Ketika dia berdiri di hadapan lift menuju ke unit rawatan rapi, seorang wanita pembersih yang berusia dalam lingkungan pertengahan 60 menghampirinya dan menepuk bahunya perlahan. Wajahnya dipenuhi kedutan, tetapi pandangannya sangat hangat. "Puan, saya tumpang simpati dengan apa yang berlaku semalam." Aminah mendongak memandang wanita tersebut. "Makcik kenal saya?" "Dr. Mansor adalah seorang yang sangat baik. Saya sudah bekerja sebagai pembersih di hospital ini selama 30 tahun dan tidak pernah ada doktor yang melayan kami dengan begitu baik seperti beliau." Wanita itu memandang sekeliling, lalu melangkah lebih dekat lagi. "Puan, ada satu perkara pelik yang ingin saya kongsikan. Tempat di mana Dr. Mansor mengalami kemalangan itu sebenarnya adalah kawasan yang mempunyai paling banyak kamera litar tertutup. Tetapi entah bagaimana, pada hari kejadian, semua kamera di situ dilaporkan rosak." "Rosak?" "Ya, malah ia rosak tepat 1 jam sebelum kemalangan berlaku. Selain itu, ada khabar angin mengatakan ada pihak yang tergesa-gesa membersihkan tempat kejadian sejurus selepas kemalangan sebelum pihak polis tiba." Dada Aminah berdegup kencang. Buat pertama kalinya, lintasan fikiran bahawa kemalangan suaminya bukanlah kemalangan jalan raya biasa mula muncul di kepalanya. Siapa yang tergamak melakukan perkara sebegini? Saya pun tidak tahu, Puan. Tetapi memang ada suasana pelik yang sedang menyelubungi hospital ini sekarang. Bau wang rasuah sangat kuat di sini. Selepas berkata demikian, wanita pembersih itu menolak trolinya dan beredar dari situ. Apabila Aminah sampai di koridor unit rawatan rapi, Khairul dan Sarah sudah pun berada di sana. Mereka sedang berbincang sesuatu yang serius dengan pengarah hospital namun segera menutup mulut sebaik sahaja melihat kelibat Aminah. "Ibu mentua, ibu datang lagi ke sini?" Suara Sarah kedengaran sangat dingin. "Adakah menjadi satu kesalahan untuk saya melawat suami saya sendiri? Semalam kami sudah katakan bahawa waktu ini hanya untuk kaki tangan perubatan sahaja." Pengarah hospital tersenyum kelat sambil mengangguk kepada Aminah namun matanya mengelak daripada bertentang mata secara langsung. Wajahnya menunjukkan ada sesuatu yang sedang disembunyikan. "Doktor, bagaimana dengan keadaan suami saya?" Tiada sebarang perubahan yang ketara. Tindak balas otaknya hampir tiada langsung. Doktor tersebut memberikan jawapan yang samar-samar dan Khairul segera mencelah. "Ibu, doktor juga sangat sibuk, tolong jangan ganggu beliau lagi." Sarah memandang Aminah dengan dahi berkerut dan menyilangkan tangannya dengan riak wajah yang lebih dingin daripada semalam. "Khairul, adakah begitu sukar untuk ibu melihat wajah ayahmu sekali sahaja? Bukankah kami sudah katakan bahawa sekarang bukan waktu melawat?" Apabila Aminah cuba membuka pintu bilik rawatan, seorang jururawat segera menghalangnya. "Maaf, Puan, buat masa ini tidak dibenarkan." Namun, melalui celah pintu yang terbuka sedikit, Aminah dapat melihat bahawa tiada sesiapa di dalam bilik tersebut selain suaminya. Suaminya terlantar sendirian dengan bantuan mesin hayat yang berbunyi secara berkala. Aminah terduduk di atas kerusi di koridor, membisikkan nama suaminya di dalam hati. "Abang, adakah abang berasa sunyi di dalam sana? Saya ada di sini betul-betul di luar pintu ini." Pada saat itu, kedengaran suara yang tidak dikenali dari hujung koridor. "Datuk, urusan mengenai Dr. Mansor sedang berjalan dengan lancar. Bagus, bersihkan semuanya dengan kemas dan jangan tinggalkan sebarang kesan." Aminah menoleh ke arah suara itu, tetapi mereka sudah pun masuk ke dalam lift. Mereka adalah sekumpulan lelaki yang memakai sut kemas, namun wajah mereka tidak kelihatan jelas. Sarah mula bercakap dengan seseorang di telefon pintarnya. "Ya, ejen insurans, semua dokumen sudah siap sedia. Sebaik sahaja laporan pengesahan mati otak dikeluarkan, kita boleh teruskan proses tuntutan." Aminah segera bangun dengan rasa terkejut. "Sarah, bapa mentua kamu masih hidup. Mengapa kamu sudah bercakap tentang tuntutan insurans?" "Ibu mentua, kita perlu berfikir secara realistik. Adakah ibu tahu berapa kos rawatan bilik ini untuk 1 hari?" Khairul mencelah, "Betul kata Sarah, ibu. Kita tidak boleh terus mengikut emosi sahaja. Mengikut emosi, suami saya sedang bertarung nyawa di dalam sana." Apabila suara Aminah semakin tinggi, orang di sekeliling mula memandang ke arah mereka. Ahli keluarga pesakit lain berbisik. "Keluarga itu pun ada masalah tersendiri nampaknya.
Ya, gaduh sesama sendiri pula. Tetapi saya dengar ada kabar angin pelik tentang kemalangan Dr. Mansur. Banyak masalah dalaman hospital ini sebenarnya. Shh, jangan bercakap sembarangan. Dinding di sini pun ada telinga. Kata-kata itu menguatkan lagi keyakinan Aminah bahawa kemalangan suaminya bukanlah kemalangan biasa dan terdapat rahsia besar yang tersembunyi di dalam hospital ini. Khairul memegang lengan ibunya. Ibu, tolong balik sekarang. Jika ibu terus membuat kecoh di sini, pihak hospital akan melarang ibu daripada masuk lagi. Apa? Melarang saya masuk? Mengapa pula? Kerana ibu kerap kali menimbulkan gangguan di sini. Sara tersenyum sinis ibu mentua. Hospital ini juga tempat awam. Kita perlu menjaga ketenteraman. Aminah memandang mereka berdua dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka anak kandung dan menantunya boleh berubah menjadi begitu kejam. Pada saat itu, seorang lelaki keluar dari lift dan mendekati Khairul. Dia adalah Datuk Azman, salah seorang individu berpengaruh yang menguruskan operasi hospital tersebut. Khairul, boleh kita berbincang sebentar? Ah, ya, boleh Datuk. Datuk Azman menjeling ke arah Aminah sebelum berbisik kepada Khairul. Ada perkara mengenai pegangan saham mendiang bapa kamu yang perlu dibincangkan dalam mesyuarat lembaga pengarah. Aminah cuba memasang telinga, tetapi mereka segera beredar ke hujung koridor dan hilang dari pandangan. Sara juga mengekori mereka dari belakang. Leaving Aminah sendirian sekali lagi. Pintu unit rawatan rapi tertutup rapat dan suaminya sedang bertarung nyawa di dalam sana sendirian. Aminah menyentuh pintu tersebut dan berbisik, "Abang, bertahanlah sedikit lagi. Saya pasti akan datang ke sisi abang dan mendedahkan segala kebenaran ini kepada dunia." Cahaya matahari pagi mula kelihatan dari luar tingkap koridor. Hospital itu kelihatan aman dari luar, namun di dalamnya dipenuhi dengan bau busuk rasuah dan pengkhianatan. Hospital ini benar-benar sudah rosak. Ibu, di mana buku akaun bank dan surat hak milik rumah? Serahkan kepada kami sekarang. 1 minggu telah berlalu, tetapi keadaan suaminya masih tidak menunjukkan sebarang perubahan. Aminah datang ke hospital setiap hari, namun layanan Khairul dan Sara menjadi semakin dingin terhadapnya. Di ruang menunggu yang diterangi cahaya lampu pendarflow yang sejuk, suara Khairul kedengaran sangat tajam. "Khairul, mengapa kamu memerlukan buku akaun dan surat hak milik rumah itu?" Aminah memandang anaknya dengan wajah terkejut. Wajah Khairul kelihatan tegang dan pandangan matanya sangat dingin, seolah-olah seorang pemungut hutang yang kejam. "Jika kita tidak membayar bil rawatan hospital ini, kosnya boleh mencecah sehingga RM300 sehari. Berapa lama ibu fikir wang yang ada pada ibu boleh bertahan? RM300? Sebanyak itu?" "Ya, kerana ini adalah bilik rawatan khas yang dilengkapi dengan peralatan pemantauan intensif yang disewa secara khusus. Kosnya akan terus meningkat jika kita menambah peralatan lain." Sara yang berdiri di sebelahnya mencela sambil mengeluarkan sekeping dokumen dari beg tangan berjenamanya. "Ibu mentua, lihat ini. Ini adalah bil tuntutan rawatan untuk seminggu ini. Jumlahnya ialah RM2,001 juta. Tangan Aminah menggigil hebat apabila melihat angka di atas kertas tersebut. RM2,001 juta. Dari mana saya mahu mendapatkan wang sebanyak itu? Sebab itulah, kita perlu mencagarkan rumah ibu mentua sebagai jaminan." "Rumah itu kan atas nama ibu mentua." Khairul melangkah lebih dekat dan memegang bahu ibunya dengan kasar, tidak lagi seperti pegangan seorang anak yang penyayang dahulu. "Ibu, sedarlah. Kita tidak tahu bila ayah akan sedar semula. Malah, kita tidak tahu sama ada ayah mampu sedar kembali atau tidak. Adakah ibu mahu kita kehilangan semua harta benda kita? Ayah akan sedar. Doktor sendiri mengatakan masih ada peluang untuknya." Aminah membantah, namun Khairul hanya ketawa sinis. Peluang yang tidak sampai 0.1% itu. Pada saat itu, beberapa orang lelaki yang tidak dikenali memanggil Khairul dari hujung koridor. Mereka memakai sut kemas dan kelihatan seperti kaki tangan pentadbiran hospital, tetapi penampilan mereka agak mencurigakan. Seorang daripada mereka memegang beg dokumen hitam, manakala seorang lagi memegang tablet. "Khairul, adakah dokumen yang kami minta sudah sedia?" "Ah, ya, ada di sini." Khairul melangkah ke hujung koridor bersama mereka dan berbincang panjang lebar, sesekali berpaling ke arah Aminah untuk memberikan penjelasan. Sara juga bangun dan menyertai mereka. Aminah ditinggalkan sendirian dalam keadaan bimbang. Sayup-sayup kedengaran perbualan mereka di telinganya. "Adakah ini boleh diteruskan tanpa persetujuan penjaga sah?"
Jika pasangan pesakit tidak sedarkan diri, ahli keluarga terdekat boleh mewakilinya. Kalau begitu, sila sediakan dokumen tersebut dengan segera. Lebih cepat lebih bagus. Aminah segera bangun dan menghampiri mereka. Apa yang kamu semua bincangkan sebenarnya? Lelaki-lelaki tersebut memandang Khairul dengan wajah serba salah dan Khairul segera melambaikan tangannya. Ini tiada kaitan dengan ibu. Ini hanyalah urusan pentadbiran biasa hospital sahaja. Urusan pentadbiran apa yang tidak boleh saya ketahui? Sarah memegang lengan ibu mentuanya dan menariknya ke belakang. Ibu mentua, tolong jangan buat bising di sini. Ada keluarga pesakit lain yang sedang melihat kita. Aminah menepis tangan Sarah dengan kasar dan menjerit. Ini adalah mengenai suami saya. Mengapa saya tidak boleh mengetahuinya? Apa yang kamu semua cuba sembunyikan daripada saya? Pada saat itu, bunyi penggera kecemasan tiba-tiba berbunyi dari dalam bilik rawatan suaminya. Kaki tangan perubatan bergegas masuk ke dalam bilik. Aminah cuba mengekori mereka tetapi dihalang oleh jururawat. Ahli keluarga sila tunggu di luar. Di sebalik pintu kaca, kelihatan sekumpulan doktor sedang mengelilingi suaminya. Garisan pada mesin pemantau jantung bergerak tidak sekata. Tekanan darahnya semakin menurun. Berikan ubat adrenalin segera. Suara cemas, doktor kedengaran jelas sehingga keluar koridor. Aminah merapan wajahnya ke pintu kaca sambil memanggil nama suaminya. Abang, bertahanlah. Tolonglah bertahan. Namun, Khairul dan Sarah di belakangnya sedang sibuk membincangkan perkara lain. Jika keadaan ini berterusan, kita perlu mempertimbangkan untuk menghentikan mesin bantuan hayat esok. Tuntutan insurans sudah disahkan. Walaupun jumlahnya berbeza mengikut punca kematian, sekurang-kurangnya kita akan mendapat 30 juta ringgit jika ia diklasifikasikan sebagai kematian semula jadi. Aminah berpaling ke arah mereka dan menjerit dengan penuh kemarahan. Apa yang kamu berdua katakan ini? Ayah kamu sedang bertarung nyawa di dalam sana dan kamu berdua hanya memikirkan tentang wang insurans. Khairul menjawab dengan nada rimas, Ibu, tolong jangan mengikut emosi sangat. Kami juga mahu menyelamatkan ayah, tetapi kita perlu bersikap realistik. Realistik? Suami saya sedang nazak di hadapan mata saya. Adakah itu yang kamu panggil realistik? Sarah berkata dengan nada dingin, Ibu mentua, kami juga berasa sedih, tetapi orang yang masih hidup perlu meneruskan kelangsungan hidup. Kos rawatan hospital dan persiapan pengebumian bukanlah sedikit perkara yang perlu diselesaikan. Aminah memandang mereka dengan riak wajah yang dipenuhi kekecewaan yang amat sangat. Dia tidak menyangka anak yang dikandung dan dibesarkannya serta menantu yang diterimanya dengan penuh kasih sayang boleh menjadi begitu kejam. Selepas 10 minit, doktor keluar dengan wajah yang letih dan berkata, keadaan pesakit sudah stabil buat masa ini, namun keadaannya terus merosot. Doktor, adakah suami saya akan sedar semula? Doktor itu menggelengkan kepalanya perlahan. Sejujurnya, peluangnya sangat tipis. Kecederaan otaknya terlalu parah. Khairul segera mencelah, jika begitu, adakah kami boleh menghentikan rawatan bantuan hayat? Ia boleh dilakukan jika semua ahli keluarga bersetuju dan menandatangani dokumen persetujuan. Sarah segera mengeluarkan sekeping kertas dan menyerahkannya kepada Aminah. Kami sudah menyediakannya. Ibu mentua hanya perlu menandatanganinya sahaja. Tangan Aminah menggigil melihat dokumen tersebut. Ia adalah surat persetujuan untuk menamatkan nyawa suaminya sendiri. Saya tidak boleh melakukannya. Bagaimana mungkin saya yang menamatkan nyawanya? Ibu, sampai bila ibu mahu berdegil begini? Ayah sendiri pasti tidak mahu terus menderita dalam keadaan sebegini. Suara Khairul bergema di koridor membuatkan beberapa orang yang lalu di situ memandang mereka dengan pandangan serba salah lalu beredar. Pada waktu petang, Khairul menghampiri ibunya sekali lagi. Ibu, ini kali terakhir saya meminta, serahkan buku akaun dan surat hak milik rumah itu kepada kami. Jika tidak, kami terpaksa menggunakan tindakan undang-undang. Tindakan undang-undang? Ya. Kami boleh mengemukakan permohonan mahkamah untuk mengisytiharkan ibu mengalami masalah mental dan tidak layak menguruskan harta benda lagi. Dengan itu, mahkamah akan melantik kami sebagai penjaga sah harta ibu. Aminah melihat ketamakan yang teramat sangat dalam anak mata anaknya sendiri, sama seperti pandangan rakan kongsi perniagaan yang tamak yang pernah cuba merampas harta mereka dahulu. Khairul, adakah kamu ini benar-benar anak kandung kami? Wajah Khairul berkerut seketika tetapi kembali dingin. Ibulah yang memaksa kami melakukan semua ini kerana ibu enggan menerima kenyataan. Bunyi keretakan hubungan keluarga mereka bergema di sepanjang koridor hospital.
Pada malam itu, Aminah akhirnya menyedari bahawa dia kini benar-benar sebatang kara. Namun, dia tidak menyangka sehelai kertas kecil yang ditemuinya di dalam poket sut kelabu lama, suaminya akan mengubah segala-galanya. Aminah pulang sebentar ke rumahnya untuk membuat persiapan. Dia membuka almari pakaian suaminya di dalam bilik tidur kondominium mewah mereka di tengah-tengah Kuala Lumpur yang telah didiami mereka selama 30 tahun. Almari pakaian tersebut menyimpan seluruh memori perjalanan hidup suaminya. Sut yang dipakai semasa majlis perasmian hospital, baju Melayu sutera yang dipakai semasa majlis perkahwinan anak mereka dan sut-sut yang digunakannya setiap kali pergi bekerja. "Abang, apa yang perlu saya lakukan dengan semua pakaian abang ini?" Aminah menyentuh pakaian tersebut sehelai demi sehelai sambil mengenang kembali memori manis bersama suaminya. Pada saat itu, matanya tertumpu kepada sepasang sut berwarna kelabu lama yang sering dipakai oleh suaminya pada musim bunga tahun lepas. Ia adalah sut kegemaran suaminya. Ketika dia mengeluarkan sut tersebut dan menepuk debu yang ada padanya, dia merasakan ada sesuatu yang ganjil di dalam poket dalam sut itu. Terdapat sehelai kertas yang dilipat dua. Apabila dia membukanya, kelihatan senarai angka dan jadual pengiraan yang sangat rumit yang ditulis dengan padat. Di bahagian atas kertas tersebut tertulis tajuk butiran pembelian peralatan perubatan. Nama sebuah syarikat pengedar telah ditandakan dengan penyerlah kuning beberapa kali. Syarikat itu bernama Medica Global International, sebuah syarikat yang pernah didengarinya sebelum ini. Harga sebuah mesin MRI ditetapkan sebanyak 15 juta ringgit. Jumlah ini adalah tersangat mahal dan tidak masuk akal. Walaupun Aminah tidak begitu mahir dalam urusan perakaunan, dia tahu bahawa harga tersebut adalah 3 hingga 4 kali ganda lebih tinggi daripada harga pasaran biasa. Di sebelah jadual tersebut, terdapat satu lajur bertulis wang komisen dengan angka 3 juta ringgit tercatat di situ. Apa yang lebih mengejutkannya ialah nota kaki yang ditulis tangan di bahagian bawah dokumen tersebut. Ia adalah tulisan tangan suaminya sendiri yang sangat dikenalinya. Rekod rasuah Sara dan Datuk Azman. Adakah Khairul juga terlibat dalam perkara ini? Tangan Aminah mula menggigil hebat. Menantunya, Sara dan Datuk Azman, individu yang ditemuinya di hospital semalam, rupa-rupanya terlibat dalam skandal rasuah ini. Kertas tersebut kelihatan seperti dikoyak secara tergesa-gesa daripada fail asal kerana bahagian atasnya terkoyak sedikit dan meninggalkan kesan ubat kokot sahaja. Suaminya seolah-olah telah mengambil dokumen ini secara tergesa-gesa ketika diburu oleh seseorang. "Abang, mengapa abang menyimpan dokumen ini?" Pada saat itu, kedengaran bunyi pintu rumah dibuka dari luar. Khairul dan Sara telah pulang. "Ibu, adakah ibu sedang mengemas pakaian ayah?" Suara Khairul kedengaran dari koridor masuk. Aminah segera melipat semula dokumen tersebut dan menyembunyikannya di dalam poket pakaiannya. "Ya, saya sedang mencari pakaian yang sesuai untuk dipakaikan kepada ayahmu semasa pengebumian nanti." Sara melangkah masuk tu dalam bilik tidur dengan pandangan mata yang melilau ke sekeliling almari pakaian tersebut. "Ibu mentua, biarlah kami membantu mengemaskan barang-barang ini. Jika ada sebarang dokumen penting kepunyaan ayah, kami boleh tolong simpankan." "Dokumen? Dokumen apa yang kamu maksudkan?" "Dokumen berkaitan hospital atau surat kontrak perjanjian yang mungkin dibawa pulang oleh ayah ke rumah sebelum ini." Pandangan mata Sara kelihatan sangat mencurigakan seolah-olah sedang mencari sesuatu yang sangat spesifik. Aminah merasakan dokumen yang disembunyikannya di dalam poketnya seperti seketul bara api yang membakar dadanya. Tiada apa-apa dokumen di sini. "Ayahmu bukannya jenis orang yang suka membawa pulang kerja hospital ke rumah." Khairul menghampiri dan mula menyelongkar laci di dalam almari tersebut. "Biarlah kami periksa dahulu untuk memastikan tiada apa-apa yang tertinggal." "Khairul, bagaimana kamu boleh menyelongkar barang-barang ayah kamu tanpa izin begini?" "Ini bukan barang orang asing. Ini adalah barang kepunyaan ayah saya sendiri." Tindakan Khairul sangat kasar ketika membuka laci satu demi satu dan menyepahkan barang di dalamnya. Sara pula melangkah menuju ke bilik kerja Dr. Mansor. "Ibu mentua, biar saya kemaskan bilik kerja bapa mentua ya." "Jangan, itu adalah kawasan peribadi yang paling berharga bagi bapa kamu." Aminah segera menghalang pintu bilik kerja tersebut. Bilik itu adalah ruang yang paling dihargai oleh suaminya sepanjang hayatnya, dipenuhi dengan buku-buku perubatan, gambar-gambar semasa penubuhan hospital dan potret keluarga mereka. Sara tersenyum sinis.
Ibu mentua, adakah ada sesuatu yang sedang ibu sembunyikan daripada kami? Tiada apa yang perlu saya sembunyikan. Kalau begitu, mengapa ibu tidak membenarkan kami masuk? Khairul menolak ibunya ke tepi dengan kasar dan membuka pintu bilik kerja tersebut. Ibu, adakah ibu fikir kami mahu mencuri barang di dalam ini? Kami hanya mahu mengemas sahaja. Khairul dan Sarah mula menyelongkar meja tulis di dalam bilik kerja tersebut tanpa mempedulikan rayuan Aminah. Nampaknya ada kesan sesuatu pernah diletakkan di sini sebelum ini. Sarah menunjukkan jarinya ke atas meja tulis yang berhabuk, memperlihatkan kawasan bersih yang berbentuk segi empat, seolah-olah ada barang yang baru sahaja dialihkan dari situ. Ibu mentua, adakah ibu yang mengalihkan barang yang diletakkan di sini sebelum ini? Saya tidak tahu. Saya langsung tidak menyentuh bilik kerja ini. Aminah berbohong. Sebenarnya semalam dia telah datang ke sini dan menyembunyikan beberapa dokumen penting di tempat lain, namun dia tidak boleh mendedahkannya. Khairul yang sedang memeriksa rak buku tiba-tiba menjerit gembira. Bukankah ini peti besi kecil? Di sebalik rak buku tersebut terdapat sebuah peti besi kelabu yang tersembunyi. Aminah sendiri tidak pernah mengetahui kewujudan peti besi itu sebelum ini. Di mana kuncinya, Ibu? Aminah sendiri. Saya tidak tahu. Saya langsung tidak tahu ada peti besi di sini. Sarah segera mengeluarkan telefon pintarnya. Kalau begitu kita perlu memanggil pakar kunci untuk membuka peti besi ini secara paksa. Mengapa kamu perlu melakukan tindakan melampau sebegini? Ibu mentua, apabila bapa mentua meninggal dunia nanti, kita perlu menguruskan hal pembahagian harta pusaka. Kita perlu mengetahui jumlah aset yang ada dengan tepat untuk tujuan pembayaran cukai. Khairul menambah, bagaimana jika ayah mempunyai hutang atau menjadi penjamin kepada sesiapa? Kita perlu mengetahuinya lebih awal. Aminah memegang erat dokumen di dalam poketnya. Dia yakin dokumen inilah yang sedang dicari-cari oleh mereka untuk menghapuskan bukti kejahatan mereka. Adakah kamu berdua benar-benar bimbangkan tentang ayah kamu atau ada perkara lain yang kamu bimbangkan? Ibu, mengapa ibu menuduh kami begini? Adakah kami melakukan sebarang kesalahan? Suara Khairul dipenuhi dengan nada marah. Pada saat itu, telefon pintar Aminah berdering. Ia adalah panggilan daripada pihak hospital. Hello, adakah ini ahli keluarga Dr. Mansur? Sila datang ke hospital dengan kadar segera sekarang. Apa yang berlaku? Keadaan pesakit tiba-tiba merosot dengan mendadak. Aminah segera meletakkan telefon dan cuba bergegas keluar, namun Khairul menghalangnya. Ibu, jika ibu menemui dokumen atau kunci peti besi itu, tolong beritahu kami segera. Bapa kamu sedang dalam keadaan kritikal. Adakah dokumen itu lebih penting daripada nyawa bapa kamu sendiri? Sarah menjawab dengan bersahaja. Kedua-duanya adalah penting. Ibu mentua. Ibulah yang terlalu mengikut emosi sehingga menyulitkan keadaan. Aminah menolak mereka ke tepi lalu bergegas keluar dari rumah. Di dalam teksi, dia mengeluarkan semula dokumen yang ditemuinya tadi. Walaupun dia tidak memahami sepenuhnya butiran di dalamnya, nalurinya kuat mengatakan bahawa ia ada kaitan rapat dengan kemalangan suaminya. Abang, mengapa abang menyembunyikan dokumen ini? Adakah Khairul dan Sarah benar-benar terlibat dalam kemalangan abang? Hujan lebat mula membasahi tingkap teksi sekali lagi, mengimbas kembali malam yang suram itu. Suasana di dalam kafetaria kaki tangan di tingkat bawah tanah hospital sangat luar biasa pada hari itu. Waktu makan tengah hari yang sepatutnya dipenuhi dengan ratusan kaki tangan hospital kini bertukar menjadi sunyi sepi sebaik sahaja Aminah melangkah masuk. Kaki tangan yang sedang beratur di hadapan kaunter makanan segera mengalihkan pandangan mereka ke arah lain untuk mengelak daripada bertentang mata dengannya, seolah-olah dia adalah pembawa penyakit berjangkit. Kawasan di sekeliling meja, tempat dia berjalan menjadi kosong serta-merta. Cahaya lampu pendaflor yang menerangi kafetaria membuatkan suasana kelihatan begitu sejuk dan suram seperti di dalam bilik pembedahan. Seorang jururawat muda cuba mendekati Aminah untuk memberi salam, namun lengannya segera ditarik oleh jururawat senior dan dibawa pergi dari situ. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kebimbangan. Mereka yang duduk berhampiran segera mengemas makanan mereka dan beredar dari situ seolah-olah takut dituduh mempunyai kaitan dengan Aminah. Aminah duduk sendirian di meja sudut kafetaria. Makanan dan sup di atas talam kelulinya sudah pun sejuk dan dia tidak mempunyai selera langsung untuk menjamah walaupun sesuap nasi. Semua meja di sekelilingnya kosong tanpa sesiapa pun yang berani duduk berhampirannya. Seluruh kafetaria seolah-olah mengabaikan kewujudannya secara pakatan sulit.
Apabila dia pergi ke kedai runcit di dalam hospital untuk membeli sebotol air minuman, dia terdengar perbualan dua orang kaki tangan bahagian kewangan yang sedang beratur di belakangnya tanpa menyedari kehadiran Aminah di situ. Khabarnya pasukan audit dalaman akan memeriksa buku akaun hospital tidak lama lagi. Dr. Mansur dikatakan kerap kali meminta dokumen kewangan tersebut sebelum kemalangannya berlaku. Sebaik sahaja Aminah berpaling ke arah mereka, kedua-dua kaki tangan itu terkejut dan segera melarikan diri seperti melihat hantu. Dada Aminah berdegup kencang, mengesahkan bahawa suaminya memang telah menemui sesuatu yang tidak kena sebelum dia ditimpa kemalangan. Perkara yang sama berlaku ketika dia berdiri di hadapan lift. Dua orang doktor yang sedang rancak berbincang segera mendiamkan diri sebaik sahaja menyedari kelibat Aminah di sebelah mereka. Perbualan mereka sebentar tadi adalah mengenai kerosakan kamera litar tertutup, ketiadaan saksi di tempat kejadian dan tindakan tergesa-gesa pihak hospital mengemas kawasan kemalangan yang semuanya kelihatan seperti telah dirancang dengan rapi. Apabila Aminah memandang mereka, kedua-dua doktor tersebut dengan cemas menekan butang lift ke tingkat lain untuk mengelak daripadanya. Koridor menuju ke bilik rawatan suaminya terasa sangat panjang dan sunyi. Dinding putih dan lampu pendar fluor yang sejuk menambahkan lagi rasa sunyi dan terasing dalam diri Aminah. Pada saat itu, kelihatan kelibat Dr. Ibrahim berjalan dari hujung koridor. Beliau adalah rakan sekerja lama suaminya yang telah bekerja bersama-sama selama lebih 30 tahun. Walaupun usianya sudah mengebihi 70 tahun, namun badannya masih tegap. Sebaik sahaja melihat Aminah, langkahnya terhenti seketika sebelum dia memberanikan diri untuk menghampiri Aminah. Wajahnya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam beserta ketakutan yang jelas kelihatan di matanya ketika dia memandang sekeliling dengan penuh kebimbangan. "Puan, tolong berhati-hati. Ada suasana yang sangat pelik sedang berlaku di dalam hospital ini sekarang," Dr. Ibrahim berkata dengan suara yang menggigil. Beliau cuba untuk bercakap lebih lanjut lagi, namun sebaik sahaja melihat kelibat seseorang di hujung koridor, beliau segera beredar dengan tergesa-gesa. Tubuhnya yang sedikit bongkok kelihatan seolah-olah sedang memikul bebanan yang sangat berat. Di ruang menunggu unit rawatan rapi, satu lagi pakatan sulit sedang berjalan di antara Khairul, Sarah dan 3 orang lelaki tidak dikenali yang memakai sut kemas. Mereka sedang berkumpul di sekeliling meja dengan timbunan dokumen tebal yang terbuka di hadapan mereka. Sebaik sahaja Aminah melangkah masuk, suasana perbincangan mereka terus terhenti serta-merta. Sarah dengan pantas memasukkan dokumen tersebut ke dalam bagnya seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Lelaki-lelaki tersebut memandang Aminah dari atas ke bawah dengan pandangan mata yang penuh dengan pengiraan, seolah-olah sedang menilai barang dagangan sebelum berbisik sesuatu kepada Khairul dan beredar dari situ. Pada saat itu, telefon pintar Aminah berdering daripada nombor yang tidak dikenali. Dengan tangan yang menggigil, dia menjawab panggilan tersebut dan mendengar suara seorang lelaki berkata, "Adakah ini isteri Dr. Adir? Mansur, saya Safwan dari bahagian kewangan hospital." Talian itu terputus tiba-tiba sebelum Aminah sempat bertanya lebih lanjut dan apabila dia cuba menghubungi semula, talian tersebut sudah tidak aktif lagi. Khairul memandang ibunya dengan pandangan penuh curiga, namun Aminah berpura-pura tenang dan memasukkan semula telefonnya ke dalam beg. "Ibu, pulanglah ke rumah untuk berehat." Suara Khairul kedengaran seperti satu arahan daripada seorang ketua kepada pekerjanya daripada seorang anak kepada ibunya sendiri. Langkah kaki Aminah terasa sangat berat ketika menyusuri koridor hospital. Jam di dinding menunjukkan pukul 5 petang ketika cahaya matahari senja mula mewarnai tingkap hospital dengan warna kemerahan. Bandar Kuala Lumpur di luar tingkap kelihatan begitu aman, namun di dalam bangunan ini sedang bergolak satu konspirasi yang sangat kejam. Aminah menyentuh dokumen yang disembunyikannya. Di dalam poketnya, satu-satunya bukti yang ditinggalkan oleh suaminya sebelum kemalangan. Di sebalik pintu kaca unit rawatan rapi, suaminya terlantar lemah dikelilingi oleh pelbagai mesin bantuan hayat seperti seekor serangga yang terperangkap di dalam sarang labah-labah. Aminah menyentuh pintu kaca tersebut dan berikrar di dalam hatinya bahawa dia akan berjuang sendirian untuk meruntuhkan dinding konspirasi ini demi mendedahkan segala kebenaran yang cuba disembunyikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Bunyi penggera pada mesin pemantau jantung tiba-tiba berbunyi dengan kuat menandakan detik-detik terakhir Dr. Mansur telah tiba. Kaki tangan perubatan segera memanggil ahli keluarga untuk masuk ke dalam bilik rawatan. Doktor yang bertugas keluar menemui mereka dengan wajah yang penuh kesedihan dan kepenatan di bawah pancaran lampu pendar fluor.
Bau ubat pembasmi kuman hospital menusuk hidung mereka. Ahli keluarga sekalian, fungsi otak pesakit telah merosot dengan mendadak dan masanya sudah hampir tiba. Lutut Aminah terasa lemah seketika sehingga dia terpaksa berpaut pada dinding untuk berdiri. Pintu bilik rawatan dibuka dan jururawat membawa mereka masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi dengan bunyi penggera mesin perubatan bantuan hayat. Aminah memegang tangan suaminya yang sangat sejuk, jauh berbeza dengan tangan yang dahulunya begitu hangat memberikan kasih sayang kepadanya. Wajah suaminya kelihatan bengkak dengan tiup bantuan pernafasan terpasang di mulutnya. "Abang, ini saya, Aminah. Adakah abang mendengar suara saya?" Air mata Aminah mengalir deras mengenang kembali memori manis sepanjang perkahwinan mereka. Pada saat yang penuh pilu itu, kedengaran suara Khairul sedang bercakap di telefon di luar koridor. "Ya, ejen insurans. Bagaimana dengan keadaan tuntutan sekarang?" Sarah juga sedang sibuk mengira sesuatu di tabletnya. Bilakah masa kematian rasmi akan dikeluarkan? Berapa lama masa yang diambil untuk proses dokumen? Hati Aminah hancur luluh melihat anak dan menantunya yang lebih mementingkan tuntutan wang insurans berbanding nyawa bapa mereka sendiri yang sedang di hujung tanduk. "Khairul, bapa kamu sedang bertarung nyawa dan kamu hanya memikirkan tentang wang insurans sahaja. Ibu, tolonglah bersikap realistik. Kita tidak boleh terus mengikut emosi dalam keadaan begini." Sarah menambah, "Betul itu ibu mentua. Kita perlu membuat persiapan awal untuk pengebumian di tanah kubur yang berhampiran agar tidak menyulitkan keadaan nanti." Aminah memandang mereka dengan pandangan penuh jijik terhadap ketamakan mereka. Doktor menghampiri Aminah dan berkata, masanya sudah tiba untuk mengucapkan selamat tinggal yang terakhir. Aminah mendekatkan wajahnya ke telinga suaminya dan membisikkan janji. "Abang, saya berjanji akan menjaga amanah yang abang tinggalkan dan mendedahkan kebenaran tentang apa yang berlaku kepada abang." Suaminya kelihatan seperti menggerakkan kelopak matanya sedikit sebelum garisan pada mesin pemantau jantung bertukar menjadi mendatar dengan bunyi berdengung panjang yang menandakan Dr. Mansur telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 71 tahun. Aminah terduduk di lantai sambil menangis tersesak memegang tangan suaminya yang telah pergi buat selama-lamanya akibat konspirasi kejam ini. Namun, Khairul sudah pun berada di koridor menghubungi seseorang untuk menguruskan dokumen tuntutan insurans dengan segera. Manakala Sarah sibuk menguruskan tempahan van jenazah dan dewan pengebumian tanpa memperlihatkan rasa sedih sedikit pun di wajah mereka. Aminah mencium dahi suaminya buat kali terakhir dan berikrar akan menuntut bela atas kematian suaminya tidak kira apa yang berlaku. "Puan, sebelum Dr. Mansur ditimpa kemalangan, beliau telah menyerahkan dokumen ini kepada saya untuk diserahkan kepada Puan. Datuk Azman telah mengancam untuk membunuh beliau." Pada malam pertama majlis tahlil di rumah mereka, selepas kebanyakan tetamu sudah pulang dan hanya bau harum colok kemenyan yang tinggal, Aminah duduk sendirian memandang potret suaminya yang sedang tersenyum tenang. Potret itu diambil semasa majlis ulang tahun ke-30 penubuhan hospital ketika suaminya masih sihat dan bahagia. Pada saat itu, pintu bilik dibuka perlahan dan jururawat Nurul masuk menemui Aminah. Nurul yang berusia dalam lingkungan 35 tahun, kelihatan sangat cemas dengan mata yang bengkak akibat menangis. Dia memandang sekeliling dengan penuh ketakutan seolah-olah sedang diekori sebelum duduk di sebelah Aminah dan menyerahkan sebuah sampul surat coklat yang sudah agak usang. "Puan, 3 hari sebelum kemalangan berlaku, Dr. Mansur memanggil saya ke bilik rehat kaki tangan dalam keadaan wajahnya yang pucat dan bimbang. Beliau berpesan agar menyerahkan sampul surat ini terus kepada Puan dan jangan sekali-kali menunjukkannya kepada orang lain jika terjadi apa-apa kepada beliau." Aminah membuka sampul surat tersebut yang mengandungi seutas kunci kecil lama, seutas pemacu kilat USB hitam dan sehelai kertas memo yang dilipat 4. Di atas kertas tersebut tertulis tulisan tangan suaminya yang tergesa-gesa. "Aminah sahaja yang boleh membuka ini. Pada 15 Mac 2025, Datuk Azman telah mengancam untuk melanggar saya dengan kereta di kawasan tempat letak kereta hospital jika saya enggan menutup kes penyelewengan kewangan hospital. Sarah juga berada di sana dan bersetuju dengan tindakan tersebut. Jika terjadi apa-apa kepada saya, ketahuilah bahawa mereka adalah puncanya." Dada Aminah terasa sesak dan dia hampir tidak dapat bernafas apabila mendapat tahu menantunya, Sarah, terlibat dalam rancangan pembunuhan suaminya. Nurul menyambung dengan air mata yang mengalir. "Puan, pada pagi kejadian, saya melihat Datuk Azman memanggil Dr. Mini 1 Dr.
Mansur keluar dari hospital untuk mengadakan rundingan terakhir, namun Dr. Mansur enggan bekerjasama. Datuk Asman berang dan menjerit mengatakan beliau akan menyesal dengan keputusan tersebut. Sarah juga berada di dalam kereta Datuk Asman di tempat duduk penumpang hadapan dan tersenyum sinis memandang Dr. Mansur ketika Dr. Isayuni Dr. Kerdoan. Mansur berpaling untuk masuk semula ke dalam hospital. Tiba-tiba kereta hitam Datuk Asman memecut laju dan melanggar Dr. Blai. Mansur dari belakang sehingga beliau melambung tinggi sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Saya sangat takut untuk bersuara ketika itu. Maafkan saya, Puan. Aminah memegang tangan Nurul dengan penuh terima kasih kerana keberaniannya mendedahkan kebenaran tersebut. Nurul juga memberitahu bahawa Dr. Masal, Savan and Ham. Mansur sangat sedih melihat anak mereka, Khairul, yang mula terpengaruh dengan ketamakan wang ringgit sehingga sanggup bersekongkol dengan mereka. Tiba-tiba pintu bilik dikuak kasar dari luar dan Sarah melangkah masuk dengan pakaian hitam berjenama dan solekan tebal di wajahnya. Pandangan matanya sangat tajam memandang jururawat Nurul yang sedang memegang tuala basah untuk berpura-pura mengemas bilik. Sarah mempersoalkan kehadiran Nurul pada waktu lewat malam tersebut dengan nada suara yang penuh ancaman. Nurul yang ketakutan segera meminta diri dan keluar dari bilik dengan tergesa-gesa. Sarah berpaling kepada Aminah dan memberi amaran agar tidak bercakap dengan sebarangan orang yang cuba menyebarkan khabar angin palsu tentang kematian bapa mentuanya. Aminah memandang wajah Sarah dengan penuh keyakinan bahawa wanita di hadapannya ini adalah salah seorang pembunuh suaminya yang kejam. Nota bertulisan merah yang ditemui di dalam peti besi membuatkan tangan Aminah menggigil hebat. Datuk Asman telah mengancam untuk melanggar saya dengan kereta pada 15 Mac 2025 dan Sarah juga mengetahuinya. Pada malam selepas pengebumian selesai, Aminah masuk ke dalam bilik kerja suaminya dan mengunci pintu dari dalam. Bilik itu masih lagi mengekalkan suasana seolah-olah suaminya masih ada di situ dengan cermin mata diletakkan di atas meja tulis di sebelah buku-buku perubatan yang tersusun rapi. Aminah mengalihkan rak buku di dinding dan menemui peti besi kelabu kecil yang tersembunyi di sebaliknya. Dia mencuba memasukkan kod angka 4747 yang terukir pada kunci kecil yang diberikan oleh Nurul tadi. Peti besi tersebut terbuka dengan bunyi klik yang perlahan. Di dalamnya terdapat timbunan fail tebal, dokumen perjanjian pembelian, sampul surat putih dan sebuah alat perakam suara kaset lama. Aminah memasukkan bateri baharu ke dalam perakam suara tersebut dan menekan butang main. Suara suaminya bergema jelas di dalam bilik. Aminah, jika kamu mendengar rakaman ini, bermakna saya sudah tiada lagi di dunia ini. Maafkan saya kerana tidak dapat melindungi kamu. Pihak pengurusan hospital yang diketuai oleh Datuk Asman dan lembaga pengarah telah melakukan penyelewengan kewangan bernilai lebih 50 juta ringgit melalui pembelian peralatan perubatan yang dinaikkan harganya secara melampau. MRE yang berharga 10 juta ringgit telah dibeli dengan harga 40 juta ringgit dan baki 20 juta ringgit itu dibahagikan di antara Datuk Asman, Sarah dan pengarah hospital. Khairul juga nampaknya sudah mula terpengaruh dengan wang ringgit tersebut. Apabila saya cuba mendedahkan perkara ini, mereka telah mengancam keselamatan keluarga kita. Jika terjadi apa-apa kepada saya, sila gunakan semua bukti di dalam peti besi ini untuk menuntut keadilan. Aminah memeluk alat perakam suara tersebut sambil menangis, teresak-esak mengenangkan penderitaan suaminya yang berjuang sendirian demi mempertahankan maruah hospital ini. Tiba-tiba, bunyi loceng pintu rumah berdering bertubi-tubi pada pukul 2 pagi. Melalui skrin interkom, kelihatan Khairul dan Sarah sedang berdiri di luar pintu dengan wajah yang cemas. Aminah segera menyimpan semula-semua dokumen penting, alat perakam suara dan pemacu kilat USB ke dalam bagnya dan menyembunyikannya di dalam almari pakaian sebelum membuka pintu rumah dengan tenang. Khairul merempuh masuk ke dalam rumah dengan mata yang merah dan meminta kunci bilik kerja ayahnya untuk mencari dokumen kewangan hospital yang penting. Sarah menambah bahawa dokumen tersebut adalah rahsia syarikat yang tidak sepatutnya dipegang oleh Aminah. Aminah menjawab bahawa dia tidak mengetahui keberadaan dokumen tersebut. Sarah memandang ibu mentuanya dengan pandangan penuh curiga dan memberi amaran bahawa tindakan menyembunyikan dokumen penting syarikat boleh membawa padah yang buruk. Mereka berdua akhirnya beredar dari situ selepas gagal menemui apa-apa bukti. Namun Aminah tahu mereka akan kembali semula dengan tindakan yang lebih agresif nanti. Makcik, mengapa makcik mahu pergi ke menara medik kencana pada waktu lewat malam begini?
Hospital pun sudah tutup waktu sekarang, kata pemandu teksi yang berusia dalam lingkungan 60-an. Aminah hanya mendiamkan diri memandang keluar tingkap teksi yang menyusuri jalan raya Kuala Lumpur yang sunyi sepi pada pukul 4 pagi. Dia membawa sebuah beg pakaian hitam besar yang mengandungi semua dokumen bukti penyelewengan, alat perakam suara, pemacu, kilat USB dan diari suaminya. Dia sedar rumahnya tidak lagi selamat daripada gangguan Khairul dan Sara yang tamak. Teksi akhirnya berhenti di hadapan menara medik kencana yang setinggi 47 tingkat, berdiri megah di bawah sinaran lampu amaran merah yang berkelip-kelip di puncaknya. Aminah turun ke kawasan tempat letak kereta bawah tanah untuk mengelak daripada dikesan. Pengawal keselamatan yang bertugas terkejut melihat kehadiran Aminah yang merupakan pemilik sebenar bangunan tersebut. Namun Aminah meminta agar merahsiakan kehadirannya dan terus menuju ke lift peribadi yang tersembunyi di sudut dinding bangunan. Aminah menggunakan kad kunci peribadi dan menekan butang tingkat 47 ke unit amper peribadi yang hanya diketahui oleh dia dan suaminya sahaja sepanjang hayat mereka. Pintu lift terbuka memperlihatkan pemandangan indah bandar Kuala Lumpur yang bergemerlapan dengan cahaya lampu dari atas unit amper mewah tersebut. Bilik kerja di situ dipenuhi dengan semua rekod asal penubuhan hospital, buku akaun rasmi dan dokumen perjanjian perniagaan yang disusun rapi oleh suaminya. Aminah duduk di meja tulis dan bertekad akan memulakan rancangan pembalasan dendamnya dari puncak menara ini demi menuntut keadilan ke atas kematian suaminya. Puan Dr. Mansur telah berpesan kepada kami untuk membantu Puan apabila tiba masanya nanti. Sekarang adalah masa yang tepat untuk mendedahkan kebenaran ini, kata Peguam Haris semasa mereka mengadakan pertemuan sulit di bilik mesyuarat tingkat 1 Menara Medik Kencana pada pukul 8 malam. Turut hadir bersama ialah Dr. Ibrahim, rakan sekerja lama Dr. Mansur dan Safwan dari bahagian kewangan hospital. Mereka bertiga menundukkan kepala dengan penuh hormat kepada Aminah sebagai pengasas bersama hospital tersebut. Dr. Ibrahim menjelaskan bahawa Dr. Mansur telah mengesan rancangan Datuk Asman dan Sara yang mahu merampas kuasa pengurusan hospital dengan memperalatkan Khairul sebagai ketua pegawai eksekutif boneka mereka. Safwan menyerahkan dokumen salinan rasmi transaksi penyelewengan kewangan bernilai lebih 50 juta ringgit yang telah dikumpulkan oleh Dr. Ria. Mansur sepanjang tempoh 3 tahun lepas melalui pembelian peralatan perubatan yang tidak wujud dan komisen haram. Peguam Haris pula mendedahkan satu fakta undang-undang yang sangat penting yang tidak diketahui oleh Khairul dan Sara, iaitu Aminah sebenarnya adalah pemegang saham terbesar dalam yayasan hospital dengan pegangan sebanyak 51% sejak awal penubuhannya, manakala Dr. Mansur memegang sebanyak 49% sahaja. Malah, keseluruhan menara medik kencana setinggi 47 tingkat yang bernilai lebih 300 juta ringgit ini adalah hak milik peribadi mutlak Aminah secara sah di bawah undang-undang. Pihak hospital sebenarnya membayar sewa bulanan sebanyak 1 juta ringgit kepada Aminah sepanjang tempoh ini. Aminah menyedari bahawa tindakan Khairul dan Sara yang menyelongkar rumahnya sebelum ini adalah untuk mencari surat hak milik pegangan saham dan bangunan tersebut bagi melupuskannya. Dengan sokongan penuh daripada rakan sekerja suaminya yang setia, Aminah kini bersedia untuk menghadapi mereka dalam mesyuarat lembaga pengarah yang dijadualkan berlangsung esok pagi. Ibu mentua perlu keluar dari hospital ini sekarang kerana Khairul akan dilantik sebagai ketua pegawai eksekutif yang baharu berkuat kuasa hari ini, kata Sara dengan penuh angkuh semasa mesyuarat agung luar biasa lembaga pengarah diadakan di Dewan Utama Hospital pada pukul 10 pagi. Aminah yang memakai sut hitam kemas melangkah masuk ke dalam Dewan Mesyuarat dengan penuh keyakinan, menghentikan pembentangan Khairul yang sedang menunjukkan struktur pengurusan baharu hospital di skrin projektor. Sara cuba menghalang Aminah dengan alasan orang luar tidak dibenarkan masuk ke dalam mesyuarat rasmi lembaga pengarah, namun Aminah tidak mempedulikan kata-kata menantunya dan terus berjalan ke arah meja mesyuarat utama lalu duduk di salah satu kerusi di situ dengan tenang. Datuk Asman dengan nada yang rimas meminta Aminah keluar dari Dewan Mesyuarat kerana mereka mempunyai urusan penting syarikat yang perlu diselesaikan dengan segera. Aminah memandang wajah Datuk Asman dengan pandangan yang penuh kemarahan lalu meletakkan alat perakam suara kaset lama dan timbunan dokumen penyelewengan di atas meja mesyuarat tersebut. Khairul menjerit meminta ibunya menghentikan tindakan memalukan tersebut, namun Aminah dengan tenang menekan butang main pada perakam suara tersebut. Suara Dr. Mansur yang mendedahkan skandal rasuah, penyelewengan kewangan,
serta ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Datuk Asman dan Sara di kawasan tempat letak kereta hospital bergema jelas di dalam Dewan Mesyuarat membuatkan semua ahli lembaga pengarah tergamam dan terkejut mendengar pengakuan tersebut. Aminah mengeluarkan semua dokumen rasmi penyelewengan kewangan bernilai lebih 50 juta ringgit berserta senarai transaksi bank haram yang dilakukan oleh Datuk Asman dan Sara ke dalam akaun luar pesisir mereka. Safwan yang masuk bersama Peguam Haris dan Dr. Ibrahim segera menyambungkan komputer riba ke projektor Dewan Mesyuarat untuk menunjukkan bukti tangkapan layar perbualan aplikasi WhatsApp di antara Datuk Asman dan Sara yang merancang untuk melanggar Dr. Bia Mansur dengan kereta hitam milik Datuk Asman dan mengklasifikasikannya sebagai kemalangan jalan raya biasa bagi menuntut wang insurans bernilai 30 juta ringgit. Peguam Haris seterusnya memainkan rakaman video kamera litar tertutup dari kedai berhampiran yang merakam dengan jelas detik-detik kemalangan tersebut berlaku pada jam 8:10 pagi, di mana kereta hitam Datuk Asman yang dipandu oleh Datuk Asman sendiri bersama Sara di tempat duduk penumpang hadapan memecut laju melanggar Dr. Mansur dari belakang sehingga mangsa melambung tinggi sebelum melarikan diri dari tempat kejadian tanpa sebarang rasa bersalah sedikit pun di wajah mereka. Khairul terduduk lemah melihat bukti video tersebut dan memandang Sara dengan wajah yang pucat pasi, manakala Sara cuba membela diri dengan saying video tersebut adalah palsu dan telah disanting oleh pihak yang mahu menjatuhkan reputasi mereka. Aminah menegaskan bahawa pihak polis bahagian forensik telah pun mengesahkan ketulenan video tersebut dan laporan polis rasmi telah pun difailkan untuk tindakan susulan. Peguam Haris seterusnya membentangkan dokumen rasmi penubuhan hospital yang menunjukkan bukti bahawa Aminah bukanlah sekadar isteri kepada Dr. Mansur tetapi merupakan seorang doktor pakar perubatan bertauliah yang bersama-sama mengasaskan hospital tersebut sejak 30 tahun yang lalu di bawah pegangan saham yayasan sebanyak 51%, menjadikannya pemilik mutlak secara sah ke atas hospital serta menara medik kencana setinggi 47 tingkat yang bernilai lebih 300 juta ringgit tersebut. Khairul dan ahli lembaga pengarah yang lain terkejut besar mendapat tahu kebenaran tersebut kerana selama ini mereka menyangka bangunan tersebut adalah hak milik syarikat hospital sepenuhnya yang disewa secara bulanan sebanyak 1 juta ringgit. Aminah dengan penuh wibawa bangun dari kerusinya dan mengisytiharkan pemecatan serta-merta ke atas Datuk Asman, Sara dan semua ahli lembaga pengarah yang terlibat dalam skandal rasuah tersebut serta membatalkan kelayakan Khairul sebagai ketua pegawai eksekutif dan melarang Sara daripada menjejakkan kaki ke hospital itu lagi berkuat kuasa serta-merta. Tindakan penguatkuasaan segera diambil apabila sepasukan anggota polis dari Jabatan Siasatan Jenayah bersama Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia merempuh masuk ke dalam Dewan Mesyuarat untuk menahan Datuk Asman dan Sara di bawah. Waran tangkap atas pertuduhan merancang serta membunuh Dr. Mansur secara kejam demi kepentingan peribadi mereka. Kedua-dua suspek digari di hadapan semua ahli lembaga pengarah dalam keadaan Sara yang menjerit-jerit mengatakan dirinya tidak bersalah manakala Datuk Asman hanya mampu mendiamkan diri dengan wajah yang pucat pasi menahan malu di hadapan lensa kamera pihak media yang membuat liputan meluas tentang skandal pembunuhan terancang tersebut. Khairul juga dibawa ke balai polis untuk membantu siasatan atas dakwaan bersubahat dalam penyelewengan kewangan hospital tersebut. Berita tentang tangkapan dan kejatuhan mereka menjadi tajuk utama semua saluran televisyen dan media cetak di seluruh Malaysia yang melaporkan kisah luar biasa seorang ibu yang diusir keluar dengan memakai baju pesakit rupa-rupanya merupakan pemilik sebenar empayar hospital mewah tersebut yang berjaya menuntut keadilan ke atas kematian suaminya. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akhirnya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas Datuk Asman atas kesalahan membunuh dengan niat, manakala Sara dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun atas pertuduhan bersubahat membunuh dan pecah amanah, manakala Khairul dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun selepas disabitkan kesalahan bersubahat dalam urusan penyelewengan harta syarikat. Aminah berdiri di hadapan pusara suaminya, Dr. Mansur, yang terletak di kawasan perkuburan Islam yang tenang di bawah sinaran cahaya matahari yang lembut. Abang, semua mereka yang mengkhianati dan membunuh abang telah pun menerima balasan yang setimpal di dunia ini. Keadilan telah berjaya ditegakkan sepenuhnya demi maruah abang dan hospital kita. Di bawah pengurusan baharu yang telus dan bersih,
Hospital kini kembali mendapat kepercayaan masyarakat Kuala Lumpur dengan pembukaan pusat rawatan percuma untuk golongan miskin dan berpendapatan rendah selaras dengan impian asal doktor. Mansur semasa menubuhkan hospital tersebut 30 tahun yang lalu. Dr. Ibrahim dilantik sebagai pengarah hospital yang baharu bersama Safwan sebagai naib pengarah kewangan, manakala Peguam Haris mengetuai bahagian perundangan hospital untuk memastikan semua urusan perniagaan berjalan secara telus tanpa sebarang unsur rasuah lagi. Suatu hari, Aminah menerima panggilan telefon daripada Khairul dari dalam penjara yang menangis teresak-esak, memohon ampun dan maaf atas segala kesilapan, lalu yang dilakukannya akibat terpengaruh dengan ketamakan harta dunia sehingga melupakan jasa kedua-dua ibu bapanya yang telah membesarkannya. Dengan penuh kasih sayang, Aminah memaafkan anaknya namun memintanya untuk membuktikan penyesalannya dengan menjalani hukuman penjara tersebut dengan penuh keinsafan agar dapat menjadi seorang insan yang lebih baik apabila dibebaskan nanti. Dari atas Dewan Emper tingkat 47 Menara Medik Kencana, Aminah memandang pemandangan bandar Kuala Lumpur yang aman sambil memegang erat potret suaminya yang tersenyum tenang, mengetahui bahawa dia telah berjaya menunaikan janji terakhirnya demi maruah dan kasih sayang yang tidak akan pernah padam sepanjang hayatnya. Demikianlah kisah perjuangan seorang ibu yang diusir dengan kejam namun kembali sebagai pemilik sebenar demi menuntut keadilan. Terima kasih kerana menonton kisah ini. Sila berikan tanda suka, langgan saluran kami dan kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah.